Okay, hello, assalamualaikum, welcome to Ideally Music Channel. Pagi ni aku ada big project. Ni korang tahu, tapi tak beritahu juga. Okay lah, aku beritahu. Sebenarnya hari ni kita ada big project. Kita nak convert Nissan GT-R R35 Nismo Carbon full set, bumper depan, bumper belakang, side skirt dan spoiler GT Nismo. Korang tengok video ni sampai habis, enjoy, and jangan lupa like, share dan subscribe. Masa tinggal kat sini dalam lebih kurang 3 hari. Sebab katanya 26 hari bulan nak naik ke airport, nak hantar ke deliver customer sebelum pukul 2 katanya. Mari tengok apa yang dia buat. So GT-R ni model tahun 2019. Ini pembuat full full GT ni semua warna ni. Bumper depan fully carbon. Bumper belakang spoiler GT ni semua, yang tu ada LED brake dan saya skirt GT ni semua. Okey, jom tengok apa yang kita buat nanti kejadian. Ini dah tanggal. Ini pun dah tanggal. Yang ni pula. Okey, hampir berjaya. Push. Selamat. Ha. Oh, ni ada wire. Yang ni ada wire untuk LED brake. Ya, saya letak dulu. Okey, ni kita nak pasang skru dekat spoiler dia. Jadi kita akan buat maki lubang. Nak tebuk. Pasang skru. Ni spoiler tadi yang kita buka. So ini kita putuskan button buka bonet belakang dia. Yang ini pula LED brake dia. Sebab spoiler ni pun ada LED brake. Ini pun sama. Oh, kita nampak right. So jadi kita kena customize sikit. Kita nak cari dalam balutan ni wire LED spoiler ni. Kita nak sambung dekat sini. And then baru kita boleh pasang balik. Kalau tak, bonet pun tak function. Sebab kita dah putuskan soket dia. So ini spoiler dah ready. Tadi pun kita dah buka spoiler ni masking tape untuk kita marking lubang lah kat sini. Kita akan tape. Lepas tu kita akan letak spoiler ni dekat sini dan akan marking lubang untuk lubang ikat spoiler ni. Kita tak boleh tebuk macam tu saja. Alright, so nak pasang GT pun ada cara. Okay, so semua ada 6 lubang untuk spoiler ni. Semua dah ready, tinggal LED brake saja kita nak kena modify wire yang saya beritahu tadi. 1, 2, 3, 4. Okey. Spoiler dah siap. So untuk spoiler ni ada satu step lagi last. LED brake. LED brake ni dia ada satu lagi soket untuk sambung kat sini. Dengan sambung kat sini pula untuk inilah button buka bonet ni. Kalau tak, bonet tak boleh buka. Jadi tengok je lah lagi. Panjang lagi ni. Bingit telinga. So bahagian spoiler tadi dah buat. Sekarang ni kita nak buat untuk bumper depan. Biasa kita akan buka klip atas ni dulu. Lepas tu kita buka yang celah fender ni pula. Kat sini akan ada satu skru, kena pakai T10 yang panjang lah. And then baru kita boleh buka untuk bumper GT-R ni. Spoiler saja dah berpejam. Jom.
ni kita dah siap buka. Nak kena buka yang ujung di sini. Okey, jadi mudah-mudahan dapat buka lah sepenuhnya sebab ini pun dah macam ada kelonggaran sikit. Cuma yang problem kita kat sini, kita nak kena berkonfirm balik dengan owner sensor ni dia nak tebuk ke tak, sebab dekat situ tak ada tau, lagi situ pula carbon fiber. Jadi agak risiko jugalah, tapi kita nak ada berkonfirm dulu dengan owner tengok macam mana. Okay. Spoiler kita dah settle. Bahagian depan ni kita baru je buka. Besok baru kita orang settlekan depan dan belakang. Tapi depan ni banyak job juga, sebab sensor pun nak kena tebuk apa semua. Jadi apa pun esok je lah. Kita nak rehat dulu, kita nak refresh dulu kepala otak. Kalau kerja dalam stress pun tak boleh kan. Nanti jadi lain pula. Sebab ni kita orang takut rosak. Jadi apa-apa kita update untuk keesokan harinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua kita operate bumper GTR ni. Tugas kita untuk siapkan bumper depan dan belakang. Sekarang ni kita nak fokus untuk buat lubang sensor dekat bumper yang ni. Jadi tool semua kita dah beli untuk tebuk lubang sensor. Ini saiz 16mm. So hari ni kita buat ni pelan-pelan dulu. Dan settlekan lubang sensor. Sekejap lagi bumper belakang pun nak kena buat lubang sensor juga. Jomlah buat kerja dululah. Takut sembang banyak nanti kerja lambat siap pula. Besok owner nak ambil. Alhamdulillah sempurna untuk sensor depan lah. Okay, so ini untuk depan. Ini sensor. Okay, dan ini. Okay, so kita nak cari wire untuk LED ni pula, DRL dia punya. Sama ke situ, dan last kali kita akan buat untuk bumper belakang dengan set split ni. Okay guys, ini adalah part terakhir untuk bumper. Kalau kita nak convert ke apa-apa kan. Ini bracket bumper dia. Untuk GTR dia besi. Okay, kalau kita lain macam Honda, kat bawah tu je besi. Tengah Honda je lah. Yang lain semua plastik. Yang ini pula kita nak pindah kepada bumper ni. Yang ni kita kena perah otak sikit lah. Sebab dia bumper aftermarket. Lagi satu kita kena buat sekali jadi. Tak jadi habis. Tak kena tebuk berkali-kali, betul tak? Sebab bumper ni fiber. Untuk ni tak apalah, pelan-pelan kita buat. Tengok, insyaAllah mudah-mudahan tak ada apa-apa yang jadi. Alhamdulillah sebelah ni dah siap. Ini dah kita dah reback. Fitting ngam-ngam. Tapi ada lubang yang nak kena buat sikit lah tadi. Ini semua dah pasang siap. Tinggallah satu sebelah sana. Itu pun dah buka. Yang ni je kot. Lepas tu sensor semua dah plug in. Tinggal nak wiring ni lah. DRL depan dia je. Sekejap lagi kita cari punca soket area dari sini. Belakang ni tadi Mak Dan dah buka skru semua sana. Dalam daun pisang dia pun ada. Kiri kanan. Bawah diffuser carbon tu pun ada juga skru. Sekarang ni yang kat sini semua klik. Jadi kita kena tarik pelan-pelan. Lampu tak payah buka lah untuk buka bumper. Buka bumper belakang tak payah buka lampu sekali. Okey. Sensor dah tebuk, lampu dah pasang. Tinggal sekejap lagi emblem GTR, nombor plate, ni kamera semua kita dah letak.
dah. Bumper belakang dah siap pasang. Tinggal diffuser bawah dia dengan lampu tengah tu lah, macam lampu hujan tak silap. Tinggal tu je. Lepas tu tinggal side skirt. Lepas tu siap. Hari ni kita dah berjaya convert GTR R35 kepada fully GT Nismo body kit. First saya tunjuk yang depan. Yang depan ni kita dah convert fully bumper with original carbon dry Okay, yang ini siap DRL semua kita dah convert. Untuk tepi pun sama. Okay. Untuk tepi GT Nismo original carbon side skirt. Dan belakang sekali kita ada buat dua barang, iaitu GT spoiler Nismo dengan LED brake dan bumper Nismo belakang. So itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selama 2 hari kita buat kerja, ada part 1 and part 2. Jadi terima kasih sekali lagi. Akhir kata daripada saya, kalau ada salah silap ke, terkasar bahasa ke apa ke, minta maaf banyak. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.